ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan jalan fujur, jalan tak elok, wa taqwaha, jalan elok. Engkau berada di simpang jalan, nak pilih mana? Nak fujur kah? Nak takwa? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, suci daripada hasad, suci daripada dengki, suci daripada dendam kesumat. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Air Zam-Zam dari Makkah Al-Mukarramah, cawannya kotor, cawan kotor, segala macam kotoran masuk. Datang air Zam-Zam dari Makkah, disiramkan ke dalam cawan yang kotor. Dua-dua tak boleh dipakai. Cawan tak boleh dipakai, air Zam-Zam yang suci pun ikut menjadi kotor. Maka ulama tasawuf mengajarkan tahalli, kosongkan segala yang kotor, buang. Sampah segala sampah, bau segala bau, buang. Tahalli, hilangkan hasad, hilangkan dengki, hilangkan musuh hati, hilangkan. Setelah dia bersih, cium, masih adakah berbau? Tidak berbau, barulah tahalli. Isikan air Zam-Zam, isikan zikir, isikan ridha, isikan qanaah, isikan tawakal, isikan munajat kepada Allah. Selepas itu barulah tajalli, Allah tampakkan rasanya. Tahalli, kosong. Selepas itu tahalli, isi. Bagaimana nak merasakannya? Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang belum merasakannya, maka dia tak tahu bagaimana rasanya. Tahalli sudah, tahalli sudah. Bagaimana tajalli? Mestilah kena rasa. Bacalah doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Awak dah minum air Zam-Zam? Sudah. Bagaimana rasanya? Susah nak dihikayatkan dengan 1000 kata. Minumlah sendiri. Lam ya'rif man lam yadhuq. Maka dalam muqaddimah tafsir fi zilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb yang mati digantung tahun 1966 oleh Gamal Abdul Nasir, apa kata dia di muqaddimah? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Tiada sesiapa yang boleh merasakannya, tiada siapa yang boleh menceritakannya kecuali orang yang pernah merasakannya. Ustaz Somad dah sampai ke Kuching Sarawak? Sudah. Bagaimana rasanya di sana? Susah nak kuceritakan dengan kata-kata. Semua dah kupandang di sana, dari mulai kucing batu sampai kucing besi. Semua dah nampak. Aku tegak di atas hotel, aku pandang ke bawah, aku tengok sungai Sarawak, aku tengok ke bawah, nampak pokok kabu-kabu, kapas. Oleh sebab itu, apa maknanya? Maka mesti dirasakan. Hilangkanlah